Kerajaan Negeri Melaka sebagai satu-satunya negeri yang memiliki ibu kota pelancongan malam di Malaysia. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau, tak tidur mana. Hotel ada, hotel tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Pertemuan kita pada malam ini merupakan satu lagi detik penting membuka dimensi baru pelancongan yang sering menjadi tekad Kerajaan Negeri Melaka sebagai satu-satunya negeri yang memiliki ibu kota pelancongan malam di Malaysia. Negeri Melaka, ai negeri hebat, kota pelancongan negeri sangat hebat. Kita ada banyak tempat yang mereka boleh datang dengan memperagakan pakaian etnik Melaka dan juga busana ini. Boleh naik river cruise secara percuma, Menara Tameng Sari, Muzium Sejarah dan Etnografi, Panggung Bangsawan, Komplek Air Panas Gadik, Melaka Heritage Studio, Air Panas Cegada Putih dan kawasan Distant Heights ini. Ada banyak kawasan-kawasan yang boleh dimasuki secara percuma dengan berpakaian tradisional dan etnik Melaka. Jadi ini adalah satu peluang yang baik bagi semua orang yang dah datang ke Melaka pada tahun 2026. Berkunjunglah ke Melaka. Macam-macam ada. Tak ada negeri lain, satu negeri saja. Mana lagi? Melaka lah. 26. Begitulah tadi penyempurnaan simbolik lancaran Puaka Melaka Pilar Malam 3.0 Mana lagi kita? Sudah pastinya mana lagi Saya ke kawan semua. Bagaikan bunga di tengah